Kena ikan. Mantap adik. Oh. Naik atas. Ayah takut. Tak ada apa. Naik je. Peganglah berat. Peganglah, ayah banyak barang ni. Dia takut yang Takut apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Baik Azamku. ikan tu. Okay geng, hari ni bukan video mancing. Ikan. Walaupun pakai baju mancing, tapi bukan video mancing. Mana ikan? Tu. Oh, banyak ikan geng. Tengok ikan, banyak. Kalau nampak lah geng. Oh, banyak tu. Jom. So hari ni video kali ni aku dengan anak aku pergi ke air terjun Sungai Pandan dekat Pancing. Oh, tu juga 5 pula. Dekat Pancing, Kuantan. Air terjun So perjalanan daripada rumah aku tu lebih kurang dalam 30 minit. setengah jam macam tu. So hari ni aku naik motor lah. Tapi sebelum kita orang sini. Tu semut. Tu semut ni. Semut bergawat satu-satu hora. Ore. Semut bergawat satu-satu hora. Panjangnya ya. Sebelum kita orang datang tadi, kita orang singgah dekat apa nama? Pasar Jaya Gading. Kita orang beli daging dengan ketam kan. Ya, plan nak masak-masak kat sini lah. So untuk masuk sini bayaran yang dikenakan macam kita orang 3 orang ni RM8. Motor RM1, dewasa RM3, 9. 8. 7, 8, Budak-budak 9 lah. RM2 seorang. Ayah RM3. Anak So siapa sekarang ni 3? baru sampai. Kita orang kat sini dia buka pukul 9 pagi hingga 6 petang. So masa kita orang sampai tadi memang dah bersusun kereta kat luar. Walaupun sebelum pukul 9. So sekarang ni dah sampai, kita mengalir ke air terjun. Ada ikan tak? Yang di situ, tapi tak ada pelampung. Nyelam satu. Ayah. Satu. Tambahnya boleh. Abang dalam air. Cuba, satu. Nak mana batu? Satu, dua, tiga. Kawaii, sopi.
tengah grill daging batang pinang kita jadi dia. Memang lembu ni bau semua dia. Boleh semalam katanya tadi. Untuk tadi 39 sekarang. Orang dah ramai. Walaupun datang awal, dah siap tempat tapi tetap ramai. Ikan ini masak. Ikan je. Don. Kalau kepala, kalau yang ada janggut-janggut tu dah siap, bagi tahu tau. Banyak sos. Tadi dah. Agak pun ayah. Ayah. Agak pun. Belum. Kalau ada yang janggut-janggut dah siap, bagi agak. Okey. Jom. Tak. Sotong bakar, daging bakar. Oh, dengan view macam ni. Memang padu lah. Jaga-jaga tumpah. Lagi dalam ke sana. Tengok tu, tengok orang lompat. Okay geng, so sekarang kita tengok si adik ni menangkap ikan dia pakai apa? Jaring mainan tu. Jaring yang mainan tu. Lepas tu dia letak batu, dia letak umpan dalam tu. Kita tengok tadi dia dapat seekor. Tengok cara dia. Yang depan ni seekor. Kita tengok Dia dah baling. Lepas tu dia tunggu sampai ikan pergi kat umpan ni. Belum ni. Kena dah ke? Kena dah? Ha? Kena? Oh, kena. Dapat dik? Dapat? Nak boleh? Ambil bang. Oh, mantap adik. Oh, adik. Yang tu yang bukan mainan dia. Tu jaring tu. Ha? Yang bola punya. Oh, mantap adik. Oh, ada balik lagi. Oh, cara dia. Oh, datang banyak. Tadi mancing guna umpan apa? Mancing je guna apa? Guna umpan apa? Ikan? Umpan ikan? Ha? Sate ikan? Oh, tu. Oh, kena. Oh, kena. Besar. Besar. Oh, 2 ekor. Oh. Oi. 2 ekor. Oh, mantap adik. Tak suka? Ya, bagi saya. Boleh? Okey, cantik. Memang cantik. Power shoot adik tu. Ekor je. 2 lah. Yang tadi mana? Lah. Baling. Mantap tu adik ni. Cara dia sap.
Lepas tu tunggu je ikan datang. Dia pakai umpan sate ikan kan. Mana? Tu tengah. Tengah mana? Tu nampak yang timbul. Berapa ekor dapat? Oh, 2 ekor tu dapat. Lepas 2 adik. Tu ekor lagi. Tengok berapa ekor dapat? Dia. Oh, banyak ekor lah dia. Power tu dia. Mantap ah. Anak aku dah terlibat Sebab dia daripada tadi dia geram nak cari nak tangkap ikan tu. Tak ada apa? Tak ada barang. Ini dia join sekali Tapi memang power budak ni. Rupanya budak ni kan anak peniaga kat atas sana tu. Dia jual apa? Mak dia tu jual sate ikan. Sudah bahas sate ikan tu dia buat umpan. Banyak ekor dah dia dapat ni. So anak aku pun dah join sekaki tu. Dah join dah. Okay lah geng, sampai sini dulu video tentang berkelah pada hari ni. So siapa-siapa nak datang tu, datang awal, cucuk tempat. Lepas tu boleh bawa makanan-makanan yang okay. So semua ada, tandas ada, surau ada, Lampung pun ada. apa dia? Lampung. Lampung memang ada, tapi berbayar. Macam biasa kan. Apa, tempat-tempat macam ni dia akan mahal sikit lah. Macam Lampung tadi pun RM15 kan. Aduh. Okay. So sehingga kita bertemu lagi next time. Assalamualaikum.